Ini soalan yang selalu saya dapat daripada adik-adik SPM kita. So kepada anda, ada beberapa perkara yang anda kena tengok dan anda kena perhalusi. Antaranya adalah bila kita sebut tentang kemahiran ataupun kita sebut tentang bidang yang kita minat, kita kena tengok balik. Kita ni minat ke arah mana? Kalau kita minat ke arah kemahiran, anda punya laluan adalah dekat UP_TVET. Tapi kalau anda berminat dalam aliran akademik, anda kena pergi dekat aliran akademik, iaitu UPU. Macam mana nak tahu anda ni minat apa dan sebagainya? Ada satu perkara yang anda boleh pergi dekat bahagian UPU. Dekat situ anda boleh uji personality diri anda. Selepas anda jawab personality diri anda tu, sistem itu akan membantu anda ni ke arah mana, bidang mana anda minat. Adakah anda ni lebih kepada kemahiran ataupun akademik? Tapi sebenarnya anda boleh tanya diri sendiri pun. Kalau anda tanya diri anda adakah aliran akademik, subjek-subjek akademik anda boleh skor ataupun anda memang minat dekat aliran akademik, minat anda ataupun hala tuju anda adalah kepada aliran akademik. Tapi kalau anda minat berkaitan dengan hands-on, berkaitan dengan kemahiran, berkaitan dengan perkara-perkara yang praktikal, so itu adalah kemahiran. So anda kena tanya diri sini. Sebab tu kenapa saya lebih suka kalau ada panduan, terutamanya berkaitan dengan panduan personality diri, untuk anda cek diri anda ni lebih kepada arah mana, supaya dia membantu untuk anda buat keputusan yang betul.